mata orang kata kan. Ni kita nak belah yang hidup Kita nak potong yang hidup. Macam dekat akak belakang memang hidup lah, nanti kita potong kan. Macam tadi tu kita nak buat konten, kita nak tunjuk. Macam tadi tu akak beku kan sebab nak potong nanti kan takut ada yang tak selesa tengok kan. Terima kasih kan. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Ni kita nak potong yang hidup yang tak selesa untuk tengok. Tutup mata, okey. Tak gigit ke? Dia tak boleh gigit. Dia tak boleh gigit orang. Nanti awak jangan risau. Walaupun kita belah dia hidup, nanti lepas 5 minit nanti dia mati dah. Siput kemudian dia ke ada? Main dah tak juga. Hati-hati jangan risau dia tak gigit pun. Terima kasih. Kan Allah Akbar kat Dafar dah sampai orang Singapura. Kan terima kasih. Akuan nama kurnia. Allah banyaknya korang ni kan. Terima kasih banyak-banyak. Okey, ni kita nak belah racun. Ni kita nak belah racun. Yang ni kita belah yang hidup punya. Akak tinggikan sikit lagi. Bagi korang senang tengok. Okay. Ni kita nak potong yang hidup Bismillahirrahmanirrahim. Kita niatkan dia sebagai makanan tau. Ikan pari sambal. Ikan pari separuh. Paruh kosong separuh ni Ni saja awak boleh tengok darah dia sebab kita belah yang hidup. Sekejap tau. Sebab akak nak potong satu garisan lurus. Kan? Yang mana yang baru tengok. Aduh sakit dah risau. Ni kita niat dia untuk belah untuk makan dik. Kita potong untuk makan. Kita potong untuk makan. Kak, BT tinggal 10 kak. Oh, mantap ratu apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Cepatlah ni tengah potong lah ni. Bukan senang nak potong yang hidup susah. Nak potong yang hidup susah. Dia yang hidup dia lagi kenyal dia punya ni nak cabut. Ini. Nak tak potong. sakit ke jari tu nak kena tak? Yang biasa yang dah biasa tu tak apa nak rasa sakit. Dia geli dik. Tak sakit pun. Racun dia dekat mana? Ni tengah cabut. Ni kita tengah cabut racun. Tengah tunjuk tu. Dah mati ke? Dah. Belum. Ni hidup. Ni hidup. Ni hidupnya. Yang mana yang tak nak tengok, kena tutup mata tutup mata. Aku semak lah tengok ni. Asal tu, siapa tu? Dah Telegram. Banyak. Tadi dah buang seorang datang lagi ramai. Kan nampak. Ni. Yang susah. Telur, apa ni? Telur ke tu? Ya. Ya adik. Kan kejap yang ni susah sikit nak tarik. Sedapnya masak asam pedas kak. Ya. Ya, main datang. Orang suruh datang tak nak. Berapa RM? Kalau bakar 30, masak lemak 45, separuh 25. Kan orang suruh datang tak nak. Ini main binatang datang. dilindungi. Apa ni? Dilindungi. Tak. Untuk dekat Malaysia tak? Dekat Indonesia je. Langkas ni payah nak, apa ni? Ni kita nak buang ni yang pedih. Payah nak mati betul bang? Tak ada juga bang. Dia pun macam kita manusia juga. Tengok, kadang-kadang dia kalau dalam air pun dia boleh lemau. Dia dah nanti lepas potong ni pun. Doktor bedah ke ni? Ya, doktor bedah. Letak je. Mana kak? Kedai kami di Anjung Batu, Melimau, Melaka. Tak gigit ke? Tak. Boleh makan ke? Boleh. Dekat mana ni? Dekat Anjung Batu, Melaka, Melimau. Balik je. Sama je kak. Matikan dululah. Asal nak matikan dulu? Adik, kalau matikan kena tunggu setengah jam dik. Kita kedai live seafood. Kedai seafood. Si dia yang mana? Nak mati kena tunggu setengah jam. Yang macam tadi tu. Akak dah matikan, akak kena simpan dulu dalam freezer setengah jam. Macam apa ni? Mana darah dia kak? Tunjuk darah dia kak. Sekejap ni kita nak tunjuk darah. Sekejap Berapa harga? Harga bakar 30, masak lemak 45, separuh 25. Melimau belah mana? Dekat Pantai Sirih. Dekat Pantai Sirih, Anjung Batu bang. Main datang. Banyak tahu. Tak payah nak acah sangat le. Kalau apa ni? Kalau nak mati. Awak udara dia. Melaka ke? Ya bang, Melaka. Ni darah biru. Dah sembelih belum? Dah. Dah sembelih dah. Lambat tengok lambat. Ni Siang dah. biasa datang sana. Oh, abang tak singgah pun sampai hati abang. Ni yang mengajuk ni bang. Ni yang buat kita orang mengajuk ni. Apa ni? Aduh, ya kan. Main atas singgah. Ni cuci bersih-bersih Yeti nak pergi Pulau Besar kan? Ya, Pak? Betul.
Apa dia? Betul. Udang skewered. Sayang Udang bakar, apa? udang bakar satu Sayang telur. Telur ni sikit je tu keluar tu. Telur ni Nampak sikit-sikit tak? je nampak tu. Dah clear tak? Dah clear. Nampak? Ni telur ni buang sikit buat je. apa? Telur dia sikit je tu. Telur dia puluhan ribu Telur dia bukannya... Mana racun dia? Ramai tanya ni mana racun dia. Ramai mencari racun dia ni. Ni racun dia kat tengah Nampak? ni. Tu racun dia, geng. Tu racun dia. Tengok betul-betul. Ni racun dia Kita dah keluarkan. Macam Dah. senang je gunting dia tu kan. Ya, memang senang. Dekat sini pun kalau nak gunting, lembut je. Lembut Tak je. keras pun. Dah bawa pergi sana akak nak potong ikan. Akak nak potong ikan kan? Mana ikan mak saya? Oh nak potong. Meh sini kak. Ikan je kot. Apa dah? Separuh. Dah So yang ni dah. Yang ni dah. Dah siap nampak. Budak-budak boleh makan tak? Boleh? Budak-budak boleh makan? budak boleh makan. Anak-anak saya kan makan. Geng, ni saya tunjuk potong ikan pula.